TV Logic PRM902A. Monitor ni datang daripada sebuah syarikat penyiaran swasta di Malaysia. Jadi dia bagi kepercayaan kat kita untuk kita baiki LCD screen. Di monitor ni ada 2 skrin. Jadi dia minta kita baiki satu dulu untuk kita present kita punya hasil lah. Kita baiki sebelah kanan dan kita test semula. Dan kita tengok dia punya result, alhamdulillah kita boleh nampak perbezaan dia sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau sebelah kiri ni pada saya sangat teruk lah. Kita faham antara tujuan monitor ni untuk kita tengok kualiti video ataupun pencahayaan, rule of third. Benda ni semua penting untuk kita menghasilkan hasil video yang cantik. Kepada manager equipment yang ada masalah seperti ni, boleh PM kita. Cuba try hantar satu. InsyaAllah kita buat yang terbaik. Assalamualaikum, kita jumpa.